Sekali PMX guna perkataan ketimbang, menggelupur setengah orang. Tak, aku tak menggelepur pun. Tak kisah pun PMX nak guna ketimbang ke, ketibang ke, ketibung ke, lantak dia lah. Cuma yang rakyat troll PMX pada hari ni sebab janji bro, bukannya sebab perkataan. Dulu kau ingat tak ada seorang manusia yang pernah melontarkan janji-janji? Kau ingat tak? Cuba kau renung baik-baik. Namanya Suara dia bunyi macam ni lah. di Malaysia. Ya. Tak ada guna. Kalau saya ingat saya mimpi nak jadi Perdana Menteri, saya tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat, anak orang miskin bayar nak masuk universiti. Malu, 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 malu muka saya sebagai pemimpin negara ini. Jauh sekali nak menaikkan harga minyak. Tak fikir suara Suara rakyat. dia bunyi macam ni lah. Fikir nak ambil alih kuasa saja. Ya. Saudara, kita ada formula. Kita yakin, dan saya ulang malam ini, sesungguhnya di antara sebab mengapa kita mau ambil alih kerajaan, kerana hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Siapa mau minyak turun, sokong kita. Siapa mau minyak terus naik, sokong UMNO, mampus kita. Cuma dia sebagai seorang ketua negara sepatutnya martabatkanlah bahasa Malaysia kita yang ada dalam kamus dewan. Tak perlulah nak mereka-reka ataupun nak mengambil bahasa Jawa bagai untuk menunjukkan dia ahli sastera. Tak ada guna pun kau hebat bercakap tapi kau menipu rakyat.